Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bunga melati di tepi perigi, harum mewangi penyeri laman, rukun negara tiang berdiri, penyatu bangsa sepanjang zaman. Yang dihormati barisan hakim yang budiman, para penganjur yang dihargai, serta para hadirin yang mengikuti pertandingan ini secara maya. Hadirin yang saya muliakan, tak lapor dia hujan, tak lekang dia panas. Begitulah peribahasa Melayu yang menggambarkan keutuhan nilai yang diwarisi turun-temurun. Sesungguhnya, rukun negara bukan sekadar 5 baris ungkapan yang dilafazkan pada setiap perhimpunan, bahkan merupakan obor yang menerangi perjalanan negara menuju kemakmuran. Oleh itu, pidato saya pada hari ini bertajuk Rukun Negara, Pasak Perpaduan, Pemangkin Kegemilangan Negara. Hadirin sekalian, subtopik utama. Subtopik pertama, kepercayaan kepada Tuhan, asas pembentukan akhlak dan jati diri. Pepatah Melayu menyebut, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Walaupun rakyat Malaysia menganut pelbagai agama dan kepercayaan, setiap agama mengajar umatnya supaya berbuat baik, menghormati sesama insan dan menjauhi permusuhan. Inilah ruh prinsip pertama rukun negara. Apabila seseorang mempunyai pegangan agama dan nilai moral yang kukuh, lahirlah masyarakat yang jujur, amanah dan saling menghormati. Inilah nilai yang menjadi benteng daripada gejala kebencian, fitnah dan perpecahan, khususnya dalam dunia digital yang semakin mencabar. Dalam era media sosial, setiap perkongsian yang kita lakukan haruslah berpaksikan kebenaran, bukannya emosi. Pucuk pauh dan 5 batu, anak 9 ditapak tangan, teguh bertuhan, hidup bersatu, damai terjalin sepanjang zaman. Hadirin yang dihormati, subtopik kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, lambang perpaduan dan kestabilan. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, institusi raja menjadi payung yang menaungi rakyat sehingga hari ini institusi raja berperlembagaan kekal sebagai lambang perpaduan negara yang berdaulat. Kesetiaan kepada negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang atau menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat, tetapi turut dizahirkan melalui tindakan menghormati undang-undang, menjaga keamanan, memelihara kemudahan awam serta menyebarkan maklumat yang benar merupakan bukti cinta akan tanah air. Bak kata hikayat lama, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Ungkapan ini mengingatkan kita bahawa keadilan, tanggungjawab dan amanah ialah asas pemerintahan yang dihormati. Manakala rakyat pula wajib memelihara kesetiaan kepada raja demi kelangsungan keamanan. Hadirin yang saya kasihi, subtopik ketiga, kesopanan dan kesusilaan cerminan peribadi bangsa. Bangsa yang maju bukan hanya dinilai melalui bangunan yang mencakar langit atau teknologi yang serba canggih, tetapi melalui budi bahasa rakyatnya. Orang Melayu Orang Melayu sejak dahulu terkenal dengan tutur kata yang halus, wajah yang manis dan adab yang tinggi. Benarlah kata-kata orang tua, bahasa menunjukkan bangsa. Dalam pertandingan ini yang berlangsung secara dalam talian dan direkam, kesopanan bukan sahaja terserlah melalui kata-kata, malah melalui cara berpakaian, intonasi suara, mimik wajah dan adab ketika berkomunikasi. Walaupun dipisahkan oleh skrin, nilai kesusilaan tetap menjadi cerminan kepribadian kita. Sekiranya setiap rakyat mengamalkan budaya hormat menghormati tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang, nescaya perpaduan akan terus mekar, perselisihan dapat diselesaikan dengan hikmah, bukannya kemarahan. Kalau mencari tempat berteduh, singgahlah sebentar di bawah sana. Budi bahasa janganlah runtuh, itulah mahkota sebuah negara. Hadirin yang budiman, sebagai generasi pewaris bangsa, janganlah kita sekadar menghafal rukun negara,
tetapi hayatilah maknanya dalam setiap langkah kehidupan. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk akhlak, kesetiaan kepada raja dan negara mengukuhkan perpaduan, manakala kesopanan dan kesusilaan memuliakan martabat rakyat. Marilah kita menjadi generasi yang bukan sahaja bijak berbicara, tetapi juga bijak mengamalkan nilai murni. Jangan sampai rukun negara tinggal di sebagai tulisan di dinding, sedangkan semangatnya hilang daripada hati. Saya akhiri pidato ini dengan serangkap pantun. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon sana. Rukun negara jadikan pedoman, Malaysia gemilang sepanjang masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.